Kita rakyat Malaysia memang sinonim dengan masakan rendang. Lagi-lagi musim puasa dan nak dekat raya ni. Hari ni kita nak buat creamy beef rendang pasta, dan kita buat sekali dengan ayam bakar rendang. Dua combination ni memang perfect untuk sahur atau berbuka korang. Jom kita cuba dalam 2 minit satu resipi bersama Cik Sayang. Kita akan prepare ayam dulu. Korang masukkan 2 sudu paste rendang. Boleh beli kat pasar raya. Letak sedikit minyak, kemudian kita gaul sampai sekata sebelum kita perap 5 minit. Kemudian korang bakar dalam air fryer 190 darjah Celsius selama 10 minit. Kemudian kita akan prepare kita punya pasta. Untuk pasta korang panaskan air. Kemudian kita perlukan spaghetti daripada Sanremo. Semua produk pasta daripada Sanremo ni adalah diperbuat daripada durum wheat, yang mana 100% tanpa sebarang bahan pengawet. Sanremo juga adalah farm to table brand, yang mana semua proses pembuatan diawasi oleh Sanremo. Jangan lupa untuk dapatkan produk Sanremo di pasar raya terdekat. Kalau nak buat pasta seminggu sekali pun boleh. Korang masukkan sedikit garam dalam air. Bila air dah betul-betul mendidih, kemudian kita masukkan Sanremo spaghetti. Lepas tu korang boleh set masa 12 minit untuk kita rebus sampai dia al dente. Korang boleh gaul-gaulkan sikit kita punya Sanremo spaghetti. Bila dah lembut lebih kurang macam ni, korang boleh angkat dan ketepikan sekejap. Untuk kuah dia, kita perlukan 200 gram daging kisar. Korang masukkan sedikit minyak. Lepas tu kita masakkan dia sekejap sebelum kita masukkan 2 sudu besar paste rendang, sedikit air rebusan pasta dan juga 1 kotak kecil cooking cream. Kemudian kita boleh masukkan serbuk paprika, nak bagi pedas sikit, sedikit garam. Lepas tu kita sambung masakkan dia sebelum kita masukkan Sanremo spaghetti. Gaul-gaulkan dia. Last sekali korang boleh masukkan sedikit parsley. Lepas tu siaplah kita punya creamy beef rendang pasta dengan ayam bakar rendang. Selamat mencuba. Jom follow kami untuk lebih banyak resipi menarik.